Tiada siapa yang sangka November 2021 menjadi catatan lembaran kehilangan Zalina Azman, seorang bekas penyampai, wartawan dan pengacara televisyen yang cukup terkenal pada suatu ketika dahulu. Sehingga kini, kehilangan secara misteri Zalina Azman belum dapat dirungkaikan setelah hampir 5 tahun berlalu. Mula berkhidmat sejak tahun 1990, selain pernah mengendalikan program terkenal Money Matters, Zalina Azman juga pernah muncul sebagai pengacara di anugerah juara lagu ke-15 dan ke-16 pada tahun 2000 dan 2001. Beliau juga pernah menemu bual tokoh antarabangsa termasuk Nelson Mandela serta selebriti seperti Beyonce dan Britney Spears. Selepas berkecimpung dalam bidang dunia penyiaran, beliau juga pernah menghasilkan buku seperti Mystical Mangla dan V for Vintage. Kehilangan Zalina Azman yang tidak dapat diketahui keberadaannya hingga kini mula mendapat perhatian sejurus anak lelakinya, Michael Norman, gagal menghubungi Zalina Azman pada 24 November tahun 2021 untuk memaklumkan bahawa datuknya dimasukkan ke hospital, namun panggilan itu tidak diangkat. Setelah beberapa hari gagal dihubungi pada 29 November, dia dan bapa saudaranya membuat keputusan untuk ke rumah Zalina yang terletak di Seksyen 3 Shah Alam. Namun, apa yang mengejutkan, kereta Zalina masih berada di rumah dan kediaman dilaporkan dalam keadaan tidak tersusun. Beg tangannya pula masih ada bersama IC, lesen, kad bank, kunci kereta dan wang tunai kira-kira RM600. Namun, kelibat Zalina Azman gagal dilihat dan dikesan di rumah tersebut. Pihak polis segera menjalankan pelbagai siasatan termasuk mendapatkan keterangan 25 individu dan membuat beberapa pemeriksaan di rumah kediamannya. Tetapi tiada petunjuk kukuh ditemui. Polis sebelum ini percaya Zalina Azman mungkin masih berada di Malaysia kerana tiada rekod beliau keluar negara. Selepas hampir 5 tahun, polis masih belum memperoleh petunjuk baharu mengenai keberadaan Zalina. Rumahnya juga dilaporkan telah terbiar dan ditumbuhi semak samun. Jadi ini keadaan terkini pada tahun 2026 keadaan dalam rumah Zalina Azman ni. Pembaca berita ataupun bekas pembaca berita TV3 yang telah hilang secara misteri sejak November tahun 2021. Jadi sekarang ini merakamkan keadaan rumah Zalina Azman ni untuk dikongsikan kepada penonton. Agak mengejutkan keadaan terkini rumahnya dengan begitu banyak kerosakan yang berlaku berbeza 5 hingga 4 tahun yang lalu. Dah barai rumahnya. Dan bersepah-sepah barang. Tingkap, pintu cermin semua dah pecah.
Jadi amat-amat mengejutkan. Rumah 2 tingkat. Jadi sehingga ke hari ini kehilangan Zalina Azman menjadi tanda tanya dan juga misteri. Hilang dengan secara tiba-tiba, dengan barang-barang peribadi masih ada dalam rumah ni sewaktu beliau hilang. Dimaklumkan bahawa rumah ni pernah ada kerja-kerja penambahbaikan ataupun renovation sebelum kehilangan secara misteri Zalina Azman. Jadi apa yang berlaku sebenarnya sehingga jadi bersepah-sepah sebegini? Ekor semua dicabut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ibadillah solihin. Ruangan toilet. Kenapa jadi begini rumahnya? Dah berubah sepenuhnya. Berubah total lah. Memang mengejutkan. Sangat-sangat mengejutkan. Saya macam tak percaya rumah beliau terjadi sebegini rupa. Berbeza dengan sebelum ni yang saya lihat di YouTube semasa wartawan membuat liputan di sini sewaktu awal-awal kehilangan Zalina Azman. Rumah ni masih lagi cantik dan kelihatan terjaga. Jadi kita semua tertanya-tanya ke manakah Zalina Azman hilang. Selepas kehilangan beliau, ada juga netizen dan juga beberapa pihak yang mendakwa ada pelanduk luar serupa atau ada individu yang menyerupai Zalina Azman berlega-lega di luar sana. Namun apabila disiasat dan juga diteliti, itu bukan Zalina Azman.
pagar utama tu dah tercabut ataupun dah roboh. Sepah-sepah masih ada lagi peti ais. Ni ruangan dapur ni. Kita naik ke tingkat atas. Sekarang 2026. Zalina Azman hilang November 2021, hampir 5 tahun lebih kurang. Salah satu kehilangan yang begitu misteri tanpa dapat dijejaki orang yang hilang sehingga ke hari ini. Ada pelbagai spekulasi yang berlega-lega dalam kalangan netizen. Ada yang mendakwa Zalina Azman melarikan diri. Ada juga yang mendakwa beliau sebenarnya berada dalam rumah ni tetapi dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Itu sebahagian pandangan netizen. Macam-macam, tapi wallahualam, yang sebenar-benarnya tak pasti. Di ruangan ni terkunci dari dalam dan dah tak ada tombol lah. Atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang telah memecah masuk dan mengambil segala barang-barang
yang berharga dalam rumah ni, wallahu alam, sehingga kan rumah ni begitu teruk keadaan dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tilam. Jadi perasaan sayu datang secara tiba-tiba ketika saya melakukan rakaman di sini, mengenangkan nasib Zalina Azman, salah seorang pembaca berita TV3 yang cukup popular sekitar tahun 1990-an. Jadi itulah dia keadaan bahagian atas ni yang Syuk dapat kongsikan kepada viewers. Cuma ruangan ataupun pintu ni tak dapat dibuka. Mungkin juga ruangan bilik lah.
Zalina Azman juga turut dikenali dengan program ataupun rancangan Money Matters pada masa lalu, dan sebenarnya kehilangan Zalina Azman ini bermula apabila anaknya cuba untuk menghubungi beliau untuk memaklumkan bahawa datuknya telah dimasukkan ke hospital ataupun berada dalam keadaan yang tidak sihat, tetapi Zalina Azman ini gagal untuk dihubungi, dan kemudian anaknya dan juga bapa saudaranya telah datang ke rumah ini, dan mengejutkan apabila kereta peribadi milik Zalina Azman masih berada di rumah ini. Dan bukan itu sahaja, barang-barang peribadi termasuklah IC, lesen memandu dan juga wang sebanyak RM600 juga ditinggalkan di rumah ini. Tetapi Zalina Azman hilang entah ke mana sehingga ke hari ini. Tetapi pada tahun 2026, rumah ini berbeza sepenuhnya keadaannya berbanding sewaktu awal-awal kehilangan beliau sekitar 2021 yang lalu. Jadi itu sahaja di tingkat atas tadi, ruangan-ruangan yang saya boleh rakamkan. Apa yang terjadi masih lagi kekal menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini. Jadi rasanya itu sahaja untuk eksplorasi pada kali ini di rumah Zalina Azman ni dapat saya sharekan buat penonton semua. Memang tak disangka dah jadi sebegini rupa keadaan rumah beliau. Diharapkan suatu hari nanti ada berita-berita terbaru yang membolehkan Zalina Azman ditemukan, insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi untuk menonton rakaman ini dari awal sampai ke akhir. Insya-Allah kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye. Tan 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 tan